makhraj huruf dan juga sifat-sifat huruf. Makhraj huruf merujuk kepada tempat keluarnya huruf ketika disebut. Terdapat 17 makhraj huruf dalam ilmu tajwid yang dikelaskan kepada 5 bahagian utama, iaitu yang pertama al-jawf, iaitu rongga mulut, tempat keluarnya huruf alif rawiyah. Yang kedua al-halku, di kerongkong. Yang keluarnya daripada itu huruf ain, ghain, ha, kha, ha dan hamzah. Yang ketiga al-lisan. Yang keempat asy-syafatain, iaitu 2 bibir, keluar daripadanya huruf fa, waw, mim dan ba. Yang kelima al-khayshum, iaitu pangkal hidung, yang keluar daripadanya huruf mim dan nun. Manakala al-lisan pula tadi, huruf selain daripada yang disebutkan. Yang seterusnya sifat-sifat huruf. Secara amnya, sifat huruf dapat dibahagikan kepada 2 bahagian utama, iaitu sifat lazimah dan juga sifat aridah. Sifat lazimah ialah sifat kekal yang pasti ada bagi setiap sebutan huruf dalam semua keadaannya, tetapi tidak terpisah daripada huruf itu, sama ada pada keadaan berbaris ataupun sukun. Manakala sifat aridah pula sifat mendatang yang berubah-ubah bagi sesuatu sebutan huruf. Ciri atau sifat itu ada kalanya terpisah daripada huruf dan menyertainya pula pada keadaan yang lain seperti tebal, nipis, gunnah iaitu dengung, izhar dan lain-lain.